Kalau korang beli motor ni kan, dia ada masalah sikit. Sebab korang tak boleh lalu kat jalan biasa. Beli je sebab dia kena masuk highway. Dia masuk highway. Dia tak boleh lalu jalan biasa. Betul? Tapi ni highway. Bukan highway. Highway. Tak sama. Okay guys, hari ni aku berada di bangunan desa. So tempat ni terletak di area Penchala lah, di PDI. So kali ni kita nak tengok dua model terbaru daripada Hanway Motor. Dan jenama ni ada jenama terbaru yang dibawa masuk oleh Mofas. So jom kita tengok motor ni. Okay, so inilah dia. Ada dua model yang dibawa masuk. Kalau kita tengok kat sini, yang ini adalah model klasik. Dan yang situ yang nampak macam boba ni, ini adalah model heritage. So motor ini bersesaran 400cc ataupun dengan lebih tepat dia 401cc. So dia menggunakan enjin twin cylinder, liquid cooled, 4 double overhead cam. Jadi kuasa yang dihasilkan untuk enjin ni lebih kurang 41 HP dan juga 34 Nm of torque. Motor ni dia pakai sistem injection lah. So kalau tengok dekat sini pun dia punya exhaust ni boleh nampak dia ada wideband auto sensor ada kiri dan kanan. Dia punya tangki dia lebih kurang 12 liter. Okay, ni meter dia. So meter dia kalau tengok ni ada combination meter analog dan juga digital lah. So dia digital biasa je. Kita tengok on. Ni speedometer dan juga RPM dan juga ada odometer lah. So simple je. Dan kalau tengok kat bahagian handle dia ni tak ada tempat letak kunci sebab kunci dia ni dekat sini. Kat tepi ni. Ni memang style-style bobo lah kunci kat tepi. Disebabkan bahagian kunci dia dekat sini. So macam mana nak lock handle kan? So handle dia ni kita pastikan dia pusing habis dulu. Dan ini lah kunci dia. Kita lock handle kat sini. So handle ni dah lock dah. Jadi untuk switch pada bahagian kanan, dia punya switch dia ada key switch sini, lepas tu ada starter dan juga nampak ni, ini signal dan pada bahagian kiri pun signal dia ni ada juga. Maknanya untuk bagi signal kiri kau kena tekan dengan signal kiri. Ada horn dan ada lampu lah, high beam, low beam. So signal dia ni kalau kau tekan pada bahagian kanan ni dia akan menyala lah signal bahagian kanan. Dan kalau nak off, tekan balik, so dia akan off. So dekat sini dia punya master pump. Belah kanan ni dia ada parking brake Kalau tengok kat sini, kita boleh tekan brake. Tengok dia punya fender belakang ni agak berbeza dengan model klasik. Yang klasik ni fender belakang dia ni nampak besar, dan yang ni dia kecil sikit lah. Dia punya lampu belakang ni kalau tengok dia integrated lah dengan signal signal dia dekat dalam. Lepas tu tekan brake, so brake dia pun sama integrated kat lampu belakang ni. Untuk lampu depan dia dia pakai LED lah. Dan kau tengok dia ada detail dekat lampu depan ni. Nampak dia punya detail pada bahagian dalam lampu depan dia ni. Dia ada shape sikit lah. Dan dekat tengah-tengah ni ada logo Hanway. Dan depan signal. Yang ni biasalah, dia tak ada integrated dah lampu dia. Untuk fork dia pakai telescopic fork lah. So dia punya brake depan ni dia ada dua disc pada bahagian depan. Dan dia pakai sistem ABS lah. So ini caliper dia, dua port kiri dan kanan. Dan rim depan ni pakai saiz 16 dan tayar dia 130/90/16. Untuk bahagian belakang pula sama juga. Dia pakai disc brake, ada ABS dan single port caliper pada bahagian belakang. Dan saiz rim belakang ni dia 16 juga. So yang belakang ni dia besar sikit, 150/80/16. Dan untuk motor-motor style cruiser dan bobber macam ni, biasanya dia punya footrest dia memang style macam ni, dia akan ke depan sikit. Dan yang aku suka tengok motor ni, dia punya swing arm swing arm dia ni selalunya kalau motor-motor bobber, dia punya swing arm ni nampak macam nipis. So macam tak rigid lah tengok kan. Tapi yang ni dia punya swing arm dia memang agak tebal. So dia ni walaupun standard je, tapi bunyi dia dah sedap lah. Jom kita dengar bunyi dia. Okay,
Kita nak tengok dia punya ketinggian lah. So motor ni seat height dia adalah 690 mm. So aku tinggi aku 168 cm. Tengok. Rendah lah. So kaki kiri dan kanan boleh flat foot. Dan motor ni berada 190 kilo. 158 macam tu lah. Lebih kurang 200 kilo. So untuk manhandle motor ni tak ada masalah sebab dia rendah. Dan tak ada lagi risau buat nak angkat ini letakkan yang semua. So kaki position dia tak terlampau terlembut. Selalunya kalau position macam ni bawah. Ya, okey. Nice. Okey, kalau korang beli model Heritage ni, so harga dia lebih kurang 22,800, tak termasuk insurans dan juga road tax lah. So mungkin dalam lebih kurang 24k macam tu. Dia dapat single seat. Tapi kalau korang beli, dia akan bagi sekali lah seat yang belakang ni. So kalau kau nak buat pilihan pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada full rest belakang ni. Macam mana ada full rest tapi tak ada seat? So dia boleh attach sekali lah kat belakang ni.